Kadang-kadang dalam dunia media sosial, apa yang kita nampak di luar belum tentu sama dengan apa yang orang lain rasa di dalam. Baru-baru ini, satu perkongsian daripada personaliti media sosial, McCune, mula mencetuskan perbualan ramai. Menerusi hantaran di Threads, McCune atau nama sebenarnya Wee Yun Ni, yang kini berusia 29 tahun, berkongsi pengalaman yang kurang menyenangkan ketika menghadiri beberapa majlis. Menurutnya, setiap kali pergi ke acara, terutamanya majlis berkaitan kecantikan, dia sering merasakan ada segelintir pempengaruh yang kelihatan seperti terlalu dengan diri sendiri. Vibe yang ditunjukkan pula seolah-olah sukar untuk didekati. Luahan itu kemudiannya menarik perhatian pelakon Rin Rahim. Namun, apa yang menarik, Rin melihat perkara itu dari sudut yang berbeza. Bagi Rin, kadang-kadang bila kita rasa semua orang di sekeliling bersikap begitu, mungkin tanpa sedar perasaan itu datang daripada diri kita sendiri. Katanya lagi, ada kemungkinan rasa kurang yakin dalam diri membuatkan kita melihat segala-galanya dari sudut negatif. Rin kemudian berkongsi satu pandangan yang cukup reflektif. Menurutnya, penting untuk setiap individu tetapkan niat asal setiap kali menghadiri sesuatu majlis. Datang dengan tujuan untuk menyokong, berkenalan dan mengeratkan hubungan. Bila sesuatu itu dilakukan dengan niat yang baik, aura yang dibawa juga akan jadi positif. Dan secara semula jadi, orang di sekeliling akan lebih mudah untuk mendekati. Kadang-kadang, bukan suasana yang perlu diubah, tetapi cara kita melihat suasana itu sendiri. Persoalannya sekarang, pada pendapat anda, adakah benar sikap orang lain yang menjadi masalah atau sebenarnya cara kita melihat mereka yang perlu diperbetulkan? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.